Sekarang kita dekat IKEA Batu Kawan. Kita datang melawat IKEA Batu Kawan. lagi santai. Nanti kita suruh mak lu masukkan. Okay, petang ni kita jalan-jalan ke mana? Design apa namanya? Design Village. Penang. Okay, Penang. Dekat dengan IKEA Batu Kawan. Sini dulu. Jom. Okay. Tolong cakap kan YouTube. Okay, sekarang kita dekat IKEA Batu Kawan. Datang tengok barang-barang rumah. Kita nak bikin banner warga makan. Jangan dengar. Kita nak bikin banner. tak bagi owner bercakap. Kita datang melawat IKEA Batu Kawan. Saya. Mana tengok, kita boleh tengok design lagi. Hari tu dah longgar dah IKEA. Mana itu? Damansara. Yang ini kita datang ke Batu Kawan pula. Hari ni kita dekat sini. Dia punya showroom dia design tak sama. Dekat sini tak sama, dekat KL tak sama. Lain lah. Lain-lain. Sama. Adik kau. Odah sini. Odah. Ni, sini lah. Ibu sana. So, jom. Kita pusing lagi. Tapi sebenarnya dah separuh jalan. Dia perikot. Dah separuh jalan sama orang tak ingat. Tidak sampai semua dah barang kecil kan. Dah sampai barang kecil. Adik sini lah. Yang ini buku apa? Tahu buku. Saya kan Hana lagi boleh tahu buku. Ada lagu ni. Dia buat jalan. Wah, ini. Tengok. Ada balik. Ni anak-anak Dara. Pergi main bola. Ada paip lagi. Ada paip. Oh, kau nak paip je. Ini bahagian perabot bilik air. Ni ada panas sejuk tak ni? Panas ni sejuk. Oh, boleh pilih Boleh lah. Sini kan orang kaya. Ni kan rumah orang kaya. So, masa biasa hari ni anak buah special yang take over. So, ni bahagian bilik airnya. Ni ada water heater. Water heater Orang panggil apa? Water heater. Water heater. Betul, memang apa ya? Kan? Kaspil salah. Ni ada ni bahagian bilik air juga, tapi dia ada banyak. Bah. Sini ada Tina.
So ini dekat bahagian mana? Sinki-sinki. Selalu orang letak dekat mana? Dekat bilik air kan? Oh, Iki dah dapat bebas. Cantik lah dia punya konsep ni. Ada banyak ni. Bro, sudah bebas lah bro. Okay. Bro, Peace, peace. Peace. Try, peace. Try, please. Assalamualaikum bro. Mandi jom. Abahnya pun. Okay, Iki nak mandi. Oh, dia batap. Buka air mandi. Apa perasaan Apa perasaan anda kalau anda dapat bilik air macam ni? kakak keluar? Tak nak keluar. Tak nak keluar, tak payah pergi kolam. Keluar. Oh, sudah tak mau keluar Abang Ki. Keluar. Mandi sungai je. Kampung dekat ke sungai. Ini tak habis-habis mirror. Daripada tadi lagi ni. No, transparent. Ada mandi kolam. Allah. Macam cerita apa? Curi. Tengoklah bilik air saya. Okay, ni bilik air maklum. Lebih tepatnya bilik impian. Bilik air impian. Dekat sini dah masuk bahagian-bahagian katil masa bilik tu. Weh, aku ingat kat sini aku mirror itu. Mana? Kat cermin tu. Ni berkonsepkan apa? Berkonsepkan rumput hijau. Ya ni bahagian-bahagian sini. Allah, dia gambar gambar kahwin siapa ni? Toki ni Toki Kia. Oda. Okay, nampak ni bilik tidur. Saya nak makan bibel. Jom. So, kita pergi mana? Kita sila kau. Ikut saya. Jom. Ni beg kakak. Jom saya nak ikut. Ibu. Ya, kejap. Masih ni. Masih ni. Ica. Say hi. Hai. Iki. Ibu, jom. Saya review sikit. Review katil ni. Material dia apa benda-benda. Empuk, nyaman untuk tidur dan confirm nyenyak kalau tidur. Mimpi IKEA auto. Ya, automatik mimpi dia. Cik anda pula. Sana. Ni syaitan. Tak selembut kursi tadi. Aduh. Kalau tidur nyenyak je sebab lembut lah juga. Ui, sampai garam ni jadi keren. Pakai pinkish. Ih, dah sejam ni. Jalan. Lagi santai. Lampau dah ni. Duduk. Ni. Nina.
Oh. Ada panda. Fish. Fish. Ada tu. Pingu. Good boy. Kau ada sekolah. Boleh saya patah. Boleh bagi dia main kat sini, Mami. Siapa tahu tu. Tak lagi dia tak mau balik mampus lagi. Nak makan. Lapar. Jom, main bola handball. Iki. Ada monkey. Oh. Monkey. Ni monkey. Dia amazed dengan benda tu. Dia suka lah. Dia nak simpan. Banyak kawan dia. Iki nak monkey ke nak miau? Nak mana? Khabar. Nak monkey ke nak miau? Nak mana ni? Nak abah. Tak ada gula. Bawa. Oh, kat situ banyak. Dia tengok kat situ. Ya Allah. Tengok kat situ banyak. Buatlah pis. Iki monyok. Ni apa pis? Buatlah pis. Buat pis. Saya. Buat lagi. He meet his friends. Dia takut ke tak? Dia bukan. Tadi lion tu takut tak? Oh, ni takut. It's true. Ini kucing. Miau. Asal muka aku macam ni sangat? Nanti kita suruh mak lu masukkan. Kita tengah tunggu makanan. Oh, dah buka lah kotak lem. Sakit kepala je. Lapar sebenarnya. Masing-masing sedang menunggu makanan. Ini busy memadam gambar. Ini pula main game. Yang ini pula nak merenung diri. Correct lah. Weh, dalam gambar boleh semua. So ini ada kek coklat Atau dekat belakang ni. Hei, apa pergi sana suruh dia ambil ayam ni siap. Apa dia? Kita dah kat belakang. Tak ni, depan ni. Empat lah. Sebatas. Aku dah nampak lah. Kena mandi juga. Rumah adik pula. Barrack polis. Minum mama tidak ada lagi. Iki. Tunjuk lori. Tunjuk lori. Wow.